Okay guys, kan kita nak review kita punya tempat pembiakan ikan kita. Okay, so hari ni kita tengah nak grindingkan anak ikan gapi dengan ikan moli kita. Okay, ni anak ikan moli kita yang kita baru lepas asingkan daripada ibu dia. Okay, ni anak dia. Kita selalunya kita akan buat proses pengasingan tempat nak letakkan dia, tempat pembesaran dia guys. Kita boleh letak dekat sekali ibu dia, tapi nanti akan dapat makanan lebih nanti. Sebab kita nak bagi yang kecil-kecil ni makan Artemia yang kita dah proseskan. Ni contoh dia Artemia. Kita baru harvest. Okay. Dalam ni Artemia. Okay, tu Artemia hidup. Okay. Jom kita tengok yang gapi. Ni kita punya tempat pembesaran ikan gapi dengan moli. Tapi sekarang ikan moli kita baru nak start buat. Okey. Yang ni kita tadi yang ni jenis red tail. Okey. Nampak Yang ni kita baru saut-saut dekat dalam bekal-bekal lain. Okey. Ni kita bagi dia punya air suhu sama dengan yang kita nak lepaskan ni. Kita selalunya akan letak dalam aquarium lah. Kalau ada aquarium, kita masuk dalam aquarium supaya senang kita nak monitor dia. Okay. Yang dekat belah sini kita akan masukkan moli yang dekat situ guys. So jom kita lepaskan ikan gapi ni dulu. Kita selalunya buat pengasingan. Kalau tak nanti dia punya yang saiz lagi besar akan dapat makan lebih. Okay. Kita boleh lepaskan perlahan-lahan. Okay. Selalunya biarkan lebih kurang 5 ke 10 minit baru kita lepaskan. So nanti kita akan keluarkan air dia separuh lagi sebab ni dalam sangat lah. Tapi gapi okey je. Gapi boleh tahan. Okay, dia punya bubble nanti korang ijah perlahan sikit. Dia punya filter pun kita pakai pakai sponge filter, letak bioring, letak batu lava rock. Okay, jom kita ambil ikan moli, masukkan dalam bekas ni dulu. Ni selalu memang kita kalau buat memang kita buat pengasingan buang air separuh. Okey, korang tengok masukkan yang dalam bekal ni. Terbanyak pula. Okey, lepas tu kita dah boleh letak dekat bahagian sebelah sini. Ni korang lekatkan. Biar lebih kurang 5 ke 10 minit dulu. Jom kita tengok anak ikan moli. Ni anak ikan moli guys. Okey, kecil lagi kecil lagi, tapi kita dah saut dah. Sebab senang nanti kita nak bagi dia makan, kita akan fokus dia bagi makan Artemia hidup lah. Ok guys, so nanti kita sambung balik. Nak order aquarium, tengok dekat kita punya TikTok shop Ikan polar kita ada lagi guys. Thank you.